Salam sejahtera saya ucapkan. Yang dihormati para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tio Ziye, berumur 9 tahun. Saya belajar di Sekolah Jenis Kebangsaan Yuchai Kuala Kurau. Kod sekolah saya ialah ABC 3052. Hobi saya ialah membaca buku, berenang dan menari tarian ballet. Cita-cita saya ialah menjadi seorang guru. Pernahkah kita merasa tidak puas hati apabila tidak dibenarkan melakukan sesuatu? Pernahkah kita merasa bahawa kita lebih tahu daripada ibu bapa? Dalam video ini, saya ingin berkongsi sebuah buku cerita yang menarik dan penuh pengajaran, yaitu Yaya Permata Hatiku, karya Hasnia Hussain. Secara ringkasnya, cerita ini mengisahkan seorang kanak-kanak bernama Yaya yang berasa sedih kerana tidak dibenarkan keluar bermain. Dalam mimpinya, Yaya bertukar menjadi berbagai haiwan dan mengalami berbagai peristiwa. Pada mulanya, pengalaman itu menyeronokkan, tetapi akhirnya menjadi berbahaya. Melalui pengalaman tersebut, Yaya mula sedar akan nilai sebenar kehidupan. Apa yang paling penting dalam cerita ini ialah pengajaran yang dapat kita pelajari. Pertama, kita harus mendengar nasihat ibu bapa. Walaupun kadang-kala kita tidak bersetuju, sebenarnya nasihat mereka adalah untuk menjaga keselamatan kita. Yaya akhirnya sedar bahawa kebebasan tanpa batas yang boleh mendatangkan bahaya. Kedua, cerita ini mengajar kita tentang erti kesyukuran. Yaya menganggap kehidupan haiwan lebih menyeronokkan. Namun, selepas menghadapi berbagai kesukaran, dia sedar bahawa menjadi diri sendiri adalah yang terbaik. Oleh itu, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ketiga, kita belajar tentang kepentingan menjaga keselamatan diri. Kita perlu sentiasa berhati-hati dan tidak melakukan sesuatu yang boleh membahayakan diri. Selain itu, kita juga dapat melihat kasih sayang keluarga. Ibu dan ayah Yaya sangat menyayanginya dan sentiasa mengambil berat tentang dirinya. Ini mengingatkan kita supaya menghargai keluarga kita. Cerita ini juga mengajar kita supaya belajar daripada pengalaman. Sama ada pengalaman sendiri atau melalui pembacaan. Walaupun pengalaman Yaya hanyalah mimpi, pengajarannya sangat bermakna dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, marilah kita menjadi seorang anak yang patuh sebagai sentiasa bersyukur dan menghargai kasih sayang keluarga. Sesungguhnya, kita semua ialah permata hati kepada ibu dan ayah kita. Sekian, terima kasih.